Alhamdulillah, lala masak kampiong siap. Sedia untuk dihidangkan. Assalamualaikum dan hai. Bertemu lagi dalam YouTube channel Rozet TV. Hari ni Rozet nak masak lala masak kampiong. Lala ni tadi Rozet pergi pasar. Dapat banyak. Segar lagi. Jom Rozet tunjuk cara nak basuh lala ni. Sediakan satu bekas. Tuang dalam bekas ni. Cara nak bagi lala ni terbuka, nak basuh dia, masukkan garam kasar. Ini, letak cili. Nanti lala ni kepedasan. Dia punya cekerang dia terbuka. Lepas tu, masukkan air. Sampai habis terendam. Macam ni. Rendam selama 40 minit, nanti dia punya cekerang terbuka. Kita biarkan dulu, jom kita prepare bahan-bahan lain. Dekat pinggan putih ni kita perlu hiris cincang. Lepas tu tumis ada bawang besar, bawang putih, halia, cili padi merah, daun kari. Ini pula dia punya rempah-rempah dan sos. Sos cili, sos tomato, sos tiram, kecap lemak manis, serbuk kari daging dengan serbuk cili. Itu sahaja. Mula-mula sekali. Ini sambil-sambil nak tunggu lala tu dia terbuka. Jadi kita tumis dia terus. Rozet cincang dulu ni. Bawang putih. Cincang sekali. Okey. Untuk halia ni kan, sebab dia kan besar kan, kita hiris macam ni je. Okey, cukup. Ni kita tumis. Ready untuk kita tumis. Okey, masukkan minyak secukupnya. Tumis bawang merah, bawang putih, halia, cili padi merah dengan daun kari. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu sampai naik bau, warna dia berubah. Okey, warna dah berubah dah wangi. Masukkan rempah kari, serbuk cili. Kacau ni dah. Kena kacau cepat sebab tak nak bagi dia hangit. Lepas tu terus masukkan sos tiram, sos tomato, sos cili, tambah air. Bagi dia pecah minyak, rempah masak dulu. Dia dah pecah minyak untuk kali pertama. Dekat atas tu minyak dah naik. Tambah lagi air. Bagi pecah minyak untuk kali kedua. Sementara tu, jom kita basuh lala. Mari kita tengok. Lala dia terbuka dah. Kita nak tunjuk contoh. Kalau dia tak buka tu maksudnya dalam dia ada lumpur. Ini Rozet ada jumpa. Kadang bila dia tak terbuka tu, dalam dia kosong. Dapat ada lumpur. Dia susah buka tau tadi. Tu. Kita nak bilas dia. Semua terbuka tu. Bilas ni banyak kali juga macam kerang. Buat macam ni dalam 2 ke 3 kali untuk betul-betul lala ni bersih daripada lumpur. Jadi Rozet dah basuh 3 kali, air dia dah jernih dah. Jom kita selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Dia dah pecah minyak untuk kali kedua. Dah cantik dah. Masukkan gula. Rasa dengan garam. Tapi sikit je sebab lala dah masin. Kemudian, masukkan lala yang dah siap basuh bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Letak kicap lemak manis. Kacau.
Kacau bagi rata. Masak lala ni sekejap je. Sekejap lagi dia terbuka besar nanti. Maksudnya dah masak dah. Kuah ni sahabat boleh rasa tau. Kalau kurang masin, letak garam sikit. Last kali letak bawang besar, cili padi merah dengan daun kari. Alhamdulillah, lala masak kami yang siap. Sedia untuk dihidangkan. Wazir bagi ada kuah-kuah sikit. Dah masak dah ni. Sebab dia sekejap je. Alhamdulillah. Jemput makan. Tadi bekas ni kan, jadi Rozak transfer kat sini untuk ambil gambar. Kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Jemput makan. Yang bekas ni dengan bekas depan ni boleh bawa masuk rumah dah. Boleh adik-adik, bapak-bapak makan. Nak makan lala ni kena banyak. Kalau sikit tak kenyang. Isi dia sikit. Ada rasa rempah-rempah dia. Dia punya manis lala tu. Nak makan ni memang kena satu-satu. Nak cameraman. Kita ambil 2 lala, 1. Satu lagi. 2. Jemput. Selain pada ni kan, Rozak suka buat yang macam ketuk serai tu ataupun buat pedas-pedas. Tu. Makan ni ralik lah. Kalau ketam tu dia macam mencabar sikit kan. Kalau kerang tu isi dia banyak. Yang ni isi dia macam kecil-kecil. Jadi dia ralik. Okay, ni kita nak rata. Rata je, nasi habis. Ini isi dia besar sikit. Puas sikit makannya. Sebab besar isi dia. Alhamdulillah, bye-bye. Jumpa dalam video. Selamat mencuba.